Dia ni asyik dapat job. Kau jual tahi pun, kalau kau jual dekat orang yang nak buat baja, semua benda boleh make money dengan market yang betul. Business pada akulah, orang yang bodoh business kan. Aku ni kira consider bodoh business kan. Semua benda boleh make money dengan market yang betul. Ya, even kau jual tahi pun, kalau kau jual dekat orang yang nak buat baja, dia akan jadi something. Betul. Kau tak ada istilah orang jual ilmu, motivasi apa semua. Kan? Sebab semua benda problem kita sekarang ni, kita tak jumpa right market. Betul. Aku setuju sangat lah. Betul lah. Dia kena cari kau punya niche lah. Orang panggil niche. Niche market. Audience kau apa audience kau sebenarnya. Tapi nak dapat benda tu, susah bro. Kalau bahasa marketer, kolam. Nak dapat kolam. Tapi macam orang yang sustain business kan, kadang aku tengok kan, kadang of course lah, rezeki tu rezeki, by luck lah kan. Tapi kita Islam rezeki lah kan. Cumanya dia ni asyik dapat job. Tapi sebab dia duduk dalam circle tu, so orang perlukan dia. Tapi kita nak sampai tahap tu, tak tahu lah macam mana.